Ui, Sim. Wah, mantap Sim. Sifu Kasim strike guys. Alhamdulillah. Ada anak-anak ni. Ada anak-anak ke ni? Jadi Sim. Ui, kasar. Okay guys, tu dia. Sifu Kasim. Angkatkan tangan lah. Ni ambil leg grip. Nak pegang rod Ui, mantap. Sekali baling sekali baling. Ya, tu dia guys. Sifu Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar guys? Berjumpa lagi kita dalam casting hujung minggu ni. So hari ni Abang Saiful bersama dengan Sifu Kasim. Kami berdua dah lama tak mancing. So hari ni kita cuba tengok macam mana. Oh, ada nyamuk kata dia. Okay guys. Spot seperti biasa ladang Sungai Tarikh. Kita nak interview sikit dengan Sifu Kasim. Ui, banyak gewang dia. Tak ada dah gewang ini saja. Oh, ini semua kila-kila So apa perasaan Sifu Kasim hari ni dapat pergi mancing? Hari ni banyak penat. Banyak penat turun penat. Bukit naik bukit Tak boleh minum. Puasa. Ya, hari ni kita puasa. Woi, puasa berapa hari ni? Hari ni dah ke-8, hari ke-8. Hari ke-8 Hari ke-8 alhamdulillah. So jom kita tengok spot lagi sekali. Semoga kami dipermudahkan urusan untuk mencari strike. Okay guys, apa-apa pun stay tune ya. Yang baru hadir di channel Abang Saiful, tolong tekan subscribe. Terima kasih. Jenuh jalan ni. Ada anak-anak. Saja balik. Random lah tak? Cepat sangat. Aduh, cepat sangat. Ui, Sim. Wah, mantap Sim. Sifu Kasim strike guys. Alhamdulillah. Ada anak-anak ni. Ada anak-anak ke ni? Jadi Sim. Ui, kasar. Okay guys, tu dia. Sifu Kasim. Angkatkan tangan lah. Ni ambil leg grip. Nak pegang rod Ui, mantap. Sekali baling sekali baling. Ya,
Ya, sudah guys. Terima kasih. Alhamdulillah. Sibu, tolong pegang sekejap. Sibu, mau tengok. Angkat sikit ikan. Kawan-kawan mau tengok. Mana ada ikan? Mana ada ikan ni? Eh, Alhamdulillah. Alhamdulillah tu guys. Sekejap. Tu dah. Okey. Okay. Alright. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah.
Allahu Akbar. Okay guys, hari ni syukur alhamdulillah abang Saiful tak kumpau. So dapat seekor saiz gorgon jugalah, tapi tak timbang lagi. Baru je dia strike. Ya sikit je dia nak. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat. Dia makan SP hitam ekor merah. Syukur sangat-sangat. Lama tak turun mancing. Alhamdulillah. Okay guys, Sifu kasih strike yang kedua. Dia ni memang master lah. Tu dia. Strike yang kedua. Kecil pun ada strike. Alhamdulillah. Okay guys, rezeki kami hari ni 8 puasa. Semua saiz-saiz lebar apa? Uni. Ni dia Sifu Kasim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Tu dia. Sampai kat rumah baru dapat nak apa? Nak ambil gambar. Jumpa lagi di next video insyaAllah. Yang baru ada, tolong subscribe ya. Mantap. Ya.